Sebab tu Aisyah asasi account, tapi bila tengok course degree accounting, dia macam mana kita risau, macam mana kita tahu peluang kerjaya accounting itu kan macam mana nak cakap, dululah zaman Takut. sekolah dulu cikgu kata account ni peluang kerjaya dia lebih besar. Tapi bila kita sendiri yang study, kita sendiri yang lepas tu macam sangat cakap, lagi-lagi zaman COVID kan, kerjaya untuk macam tu lah accounting apa semua tu kan macam Echa, no. Kenapa cakap macam tu? Echa kena ubah mindset Echa. Sebenarnya accounting tu benda yang sangat-sangat diperlukan pada zaman sekarang. Sebab perasan tak zaman sekarang kan, Echa tolong jangan scopekan, orang cakap kalau kerja accounting ni skopnya di bank saja. Besarkan lagi skop Echa. Maksudnya boleh masuk dalam bahagian bisnes. Contoh kalau Echa buat bisnes kan, Echa boleh manage Echa punya account sendiri. Lepas tu Echa boleh jadi sebagai auditor. Maksudnya kita manage account orang. Sekarang orang buat bisnes banyak tau. So kebanyakan orang tak pandai nak manage kita punya account dia. Kita boleh jadi volunteer. Bukanlah volunteer, maksudnya freelance ke apa pun. Kita boleh handle orang punya account. So macam cara apa yang Echa buat tu benda betul, cuma Echa perlu besarkan sikit skop Echa tu. Kadang-kadang Echa pun juga kawan accountant sebenarnya, bukanlah accountant, dia macam belajar accountant, tapi dia kecilkan skop dia menyebabkan dia rasa aku nak kerja apa nanti sebenarnya peluang yang dia ada tu banyak sangat, cuma dia kena pandai buat diri je. Serius Echa cakap, peluang Echa ada tu banyak besar sangat, tapi Echa kena pandai buat diri, kena pandai lah untuk selok masuk. Di mana ada peluang, kat situ ada Echa. So kena jadi macam tu. gunakan kepakaran yang Echa ada tu. Jangan anggap kadang-kadang kita belajar ni, kita anggap macam okey aku belajar ni untuk final je. Aku belajar ni untuk ni je. So anggap benda ni, contoh apa yang Echa buat kan, account lah, terutamanya account tu adalah benda yang tak semua orang akan dapat tau. So macam kalau bagi Acak pun nak belajar account dengan lebih terperinci supaya Acak boleh manage Acak punya account bisnes sendiri. So apa yang kemahiran Echa ada ni tak semua orang ada. So Echa untung tau belajar, dan benda tu memang memang digunakan. Yang memang digunakan pun. Contoh kalau Echa buat bisnes kan, benda tu memang digunakan pun. So Echa besarkan sikit skop accountant tu, nanti Echa akan nampak peluang Echa tu ada kat mana. Okay? Don't downgrade yourself.